5 pulau paling berhantu di dunia. 5. Pulau Poveglia, Itali. Poveglia adalah sebuah pulau yang kecil terletak di utara Itali. Pulau ini digunakan sebagai pusat kuarantin untuk penduduk Venice yang dijangkiti oleh sebuah wabak penyakit berjangkit pada suatu ketika dahulu. Ramai yang gagal untuk dipulihkan dan meninggal di pulau tersebut. Sesiapa yang mempunyai simptom sakit akan dihantar secara paksa ke pulau itu tanpa mendapat rawatan yang sepatutnya. Mereka terpaksa untuk menunggu saat mereka meninggal dunia, membuatkan penantian itu satu penyiksaan. Bukan sahaja dijadikan sebagai pusat kuarantin, pulau tersebut juga dijadikan tempat untuk menguburkan mayat-mayat yang meninggal dunia akibat wabak itu. Tragis apabila orang yang masih hidup pun dikuburkan bersama-sama mayat kerana ruang pulau yang semakin sempit. Puluhan tahun selepas kejadian itu, pulau ini dijadikan hospital orang yang mempunyai masalah mental. Terdapat kisah yang menceritakan bagaimana doktor yang bekerja di hospital tersebut menjalankan pelbagai eksperimen yang tidak masuk akal terhadap pesakit mental, seperti menebuk lubang di tengkorak pesakit yang masih hidup, mengorek mata pesakit, tidak membiarkan pesakit untuk tidur, dan pelbagai eksperimen lain sebelum dia sendiri gila dan membunuh diri. 4. Star Island. Star Island adalah sebuah pulau yang terletak di New Hampshire, Amerika Syarikat. Sesiapa yang tinggal terlalu lama di pulau tersebut dikatakan akan menjadi gila kerana sering mendengar bisikan suara yang menyeramkan supaya mereka membunuh diri. Pulau tersebut menempatkan banyak kawasan rumah yang menyimpan pelbagai cerita menyeramkan. Contohnya di sebuah rumah bernama Cottage E, pengunjung sering ditolak jatuh dari tangga. Ada yang pernah meninggal dunia akibat jatuh dari tangga yang tinggi. Kisah ini dikaitkan dengan pasangan nelayan yang tinggal di rumah tersebut 1600 tahun dahulu, di mana anak mereka jatuh dari tebing pulau ketika bermain, dan kini roh kanak-kanak tersebut masih lagi berada di sekitar rumah di Cottage E dan mahu bermain dengan pengunjung yang lain. Di kawasan rumah yang lain pula seperti di Vegan Cottage, penjaga pulau tersebut sering mendengar pintu-pintu bilik dibuka dan ditutup sendiri. Suara-suara orang yang berada di dalam rumah, bunyi orang berjalan di dalam siling rumah, dan bayangan orang yang melintasi dinding walaupun tiada orang selain dirinya berada di dalam rumah tersebut. 3. Pulau Alcatraz. Pulau Alcatraz dibina pada tahun 1861 untuk menempatkan banduan yang berprofil tinggi termasuk Al Capone, George Machine Gun Kelly dan Mikey Cohen. Banyak banduan yang telah terkorban, ada yang dibunuh oleh banduan yang lain, diseksa sehingga meninggal dunia, membunuh diri dan terbunuh semasa cuba untuk melarikan diri. Bayangkan jika anda berseorangan di pulau tersebut. Itulah yang dialami oleh seorang ranger hutan yang ditugaskan untuk menjaga pulau itu. Menurutnya, pada waktu malam, dia sering mendengar bunyi pintu bilik penjara ditutup dan dibuka dengan sendiri. Apa yang menghairankan, dia mengatakan yang kunci bilik penjara berada di dalam simpanannya dan hanya dia yang mempunyai akses pintu-pintu penjara itu. Terdengar jeritan yang menyeramkan, bunyi tapak kaki orang berjalan di luar bilik tempat tidurnya, terlihat bayangan kelibat orang dengan mata yang merah. Namun begitu, dia hanya membiarkan kejadian-kejadian pelik berlaku kerana tahu ia bukannya angkara manusia biasa. 2. Pulau Hashima. Pulau Hashima ataupun dikenali sebagai Pulau Kapal Perang kerana bentuk pulau tersebut menyerupai kapal perang jika dilihat dari jauh. Sebuah pulau yang telah lama ditinggalkan dan kini menyimpan pelbagai misteri yang seram dan menakutkan. Pulau Hashima adalah sebuah kawasan bekas pelombongan arang, namun ia telah ditinggalkan pada tahun 1974 setelah semua sumber arang habis dilombong. Semua orang yang bekerja di kawasan pulau tersebut pada tahun 1950-an dahulu adalah buruh paksa daripada Korea, China dan Jepun sendiri. Pada waktu ini, kawasan pulau tersebut disenaraikan sebagai salah sebuah kawasan UNESCO, secara langsung menjadikan ia tarikan puluhan pelancong pada setiap hari. Ada yang menceritakan pernah mendengar jeritan daripada lubang lombong, mendengar bunyi mesin yang beroperasi sendiri dan kelibat pekerja lombong yang masih bekerja. Namun pada hakikatnya, kawasan pulau tersebut telah lama ditinggalkan. 1. Pulau Menukas ataupun lebih dikenali sebagai Island of the Dolls.
Pada tahun 1950, seorang lelaki bernama Don Julian membina sebuah rumah yang kecil di pulau tersebut. Apa yang mengejutkannya, setelah beberapa lama dia tinggal di pulau itu, dia mendengar suara yang menakutkan, seperti suara ketawa, bisikan dan jeritan kanak-kanak. Pelik dan seram dengan kejadian itu, dia kemudiannya mendapat tahu yang beberapa tahun sebelum dia tinggal di situ, terjadi kejadian seorang kanak-kanak perempuan lemas ketika bermain di kawasan tebing pulau itu. Dia kemudiannya membawa puluhan anak patung dan menggantung di atas pokok, dengan harapan ia dapat menyenangkan hati semangat halus itu dan tidak mengganggunya. Beberapa tahun selepas itu, Don Julian ditemui mati lemas berdekatan kawasan tempat kanak-kanak tersebut meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, Don pernah memberitahu anak buahnya yang dia sering mendengar bisikan supaya dia pergi ke kawasan tebing pulau. Ada yang melintasi kawasan pulau tersebut pada waktu malam pernah melihat anak-anak patung yang digantung di atas pokok bergerak sendiri dengan mata yang merah melihat mereka dari jauh selain mendengar bisikan yang menyeramkan. Terima kasih kerana menonton segmen Kupi-Kupi Fakta. Terima kasih di atas sokongan daripada anda. Sila like dan share video ini jika anda rasa bermanfaat. Like laman sosial kami, subscribe ke laman ini. Kami akan memuat naik sebuah video fakta pada pukul 8 pagi setiap hari. Klik di skrin untuk menonton episod yang lalu. Kupi-Kupi dulu bah.